Slash 360 view Fest. Di Fest ni ada alley yang sempit macam ni, lebih kurang dalam 9,500 lebih. Ada tempat yang Google Map memang tak jalan. Sekali masuk memang confirm boleh sesat, macam maze. Kau tengok lebar dia, lebih kurang satu hasta aku je. Lebar sikit je daripada ni. Mana pun tak tahu ni semua ni. Ni one thing yang aku memang suka sangat dekat Morocco ni. Tanda dia kecil je, Riyadh El Kait. Ni Riyadh yang kita orang duduk. Jalan macam ni ke hujung sana. Jalan dia sempit je. Kau pun tak tahu pun kat sini ada Riyadh ke. Okay, Riyadh ni dia macam hotel tradisional dia orang lah. Kalau aku ke Morocco memang aku takkan tidur dekat hotel. Aku akan cuba cari Riyadh. And then aku akan cuba cari Riyadh dekat tempat-tempat yang macam ni. Dia sangat tersorok. Out of nowhere. Ini pun jalan sempit. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba ada pintu kat sini. Ini pintu masuk Riyadh. Pintu kunci aku tak ada. So macam ni lah. So tengok dalam dia. Hai. Wow. Tak sangka kan. Jeng jeng. Inilah Riyadh. Daripada luar macam tak apa-apa pun. Dinding macam pintu kecil. Kau pun tak jumpa lah. Sekali masuk dalam ni. Okay, ni satu kekurangan dia. Tangga ni sangat sempit tau. So siapa yang bawa luggage yang besar-besar tu, yang beg tarik tu, yang full size memang sangat susah nak naik. Aku bawa korang pergi tengok kawasan teras sekejap. 1, 2, 3. Slash. Kita naik atas pula. Lagi lah bawah. Jeng jeng. 360 view Fest. Lawa gila. Amin. Thank you. Wah, Amin bawa teh lah. Terbaik lah Amin dengan sejuk-sejuk ni. Cerita ni Meng. Dia ajak kita makan. You're welcome. Oh my God. It's not that big. Yeah. Thank you so much Amin. No, And also Mohsen is not here. Orang belanja makan bye. Baik gila Mohsen. Hello. Thank you so much. Jumpa di next video.